Dilebihkan belah kanan. Nak belah sini lah. Nak diri kat belah sini. Menyusun kain kapan. Okay, buka. Okay. So, ni ada dia punya ni kan. Nak lebihkan ke sini. Boleh buka yang sama lah kalau nak itu. Kita ikut je yang ni. Maknanya kita dah lebihkan belah kanan. Ya. Okey, buka lagi. Tak, besi buka. Sangkut kat bawah dia. Kena tengok bawah dia dulu. Maknanya tak apa, yang ni kita naik ke atas dulu Okey. Kat sini, bawah ni semua ada tanda. Oh, dah tanda, dah hilang je tanda kita ni. Terbalik sini. Tak. Ada ni dah. Ni, okey. Ni kita ada tanda. Ni maknanya tengah-tengah. Oh, tak ada. Ni hijau. Okey. Kalau ada marker kan kita teruskan balik. So, kita letak yang ni, tulang ni kita panggil tulang. Letak tengah-tengah. Sana pun kita boleh agak. Agak ikut yang sana. Okey. Baru kita buka. Buka. So, kita akan ambil telekong. Tadi tak apa. Jadi dia kat sini je. Ni tak kena ni lah. Yang kena ni patutnya ni kat sini. Sebab itu rasa macam pelik sikit tadi. Dia patut yang tengah-tengah ni, tulang ni dekat sini. Di tengah tadi Ah. kan. So, kat sini ikut je yang ni. Boleh dia nampak selisih. Okey, sekarang ni kita ambil telekong. Okey, bawah. Okey, kita ni ada kurang dia. Dari sini, tarik sikit tarik ke bawah. Okey. Daripada sini, kita ambil ni satu jengkal. Kita letak telekong. Cuba nak ikut jengkal lah. Jengkal dulu nak. Panjang kat sini. Tak apa. Sikit kat sini. Tak apa semua. Buka. Ni kena ikut yang tengah ni. Tulang ni kita panggil tulang. Buka yang tengah-tengah tu. Kat Ni, yang ni. Kat sini. Yang ni dia panggil tulang juga kan ni? Zip. Sekali lagi zip. Buka. Sekejap. Sikit baik. Tulang dia ambil lah. Tulang. Satu jengkal tu kat tulang tadi. Ni. Okey.
mana? Lekong. Ada baju. Ambil baju tadi. Dengan kain. Baju dulu. Okey, baju ni letak kat tulang ni juga. Yang ni yang terakhir ni letak kat tulang. Oh, tulang. Yang ni kat sini tulangnya ni. Baru kita buka. So, kita buka. So, silang. Belakang Ni, belakang. ni ke atas. Kita letak kat tengah-tengah tulang tadi juga. Tulang tu besar tu. Ni kena ukur dulu. Satu. Ni tulang. Satu. Kita ambil setengah kat sini. Maknanya dekat leher ni. Okey. Ni kenakan kat tulang. Kak Ji tulangnya kat sini tadi Kak Ji. Sebab Kak Ji dah buka ni kan, jadi lebar. Tulang. Nak ambil satu setengah. Jengkal juga. Jengkal. Satu. Setengah. Setengah. Sinilah 6-6. Aha. Okey. Kita betulkan yang ni ke bawah. Okey. Sekarang ni kita buka naik atas ni. Lepaslah tangan tu. Takut lari. Okey, ni kita lipat. Lipat kat carut dia. Carut Ha. So kita lipat sekali lagi. Okay. Okay. Lepas tu kita ambil kain. Kain ni kita akan sebelah kanan tu kita lebihkan. Mula-mula kita letak tengah-tengah. Yang ni ambil satu jengkal. Bahu ya? Kat bahu. Daripada bahu turun sejengkal. Okay. Isya, dia buat apa ni? Ada meninggal ke? Bila? Ada setengah kan. Haji Syed, ada meninggal? Ha? Ada meninggal? Minggu depan terus. Sekarang ni tengok kita larikan sejengkal pada asal tu. Ni sejengkal asal kan. Kita larikan ke sini. Sejengkal. Ni kita dah larikan ke sini. Samakan dia. Daripada tulang tadi. Daripada tulang tu. Sebab kain tu kita nak lipat. Lagi ke kanan. kita lebihkan ke kanan senang. Ini sampai ke kain. Terbalik dah. Terbalik. Ke?
atas. Jalan-jalan. Ikut yang tengah maju. Tulang. Ni kena tarik dua orang. Sampai tak? Sampai. Kena cari gunting. Ada tak gunting? Jangan lebih. Sampai kat sini je. Okey. Bunuh balik. Gunting kat mana kat je? Jangan pakai gunting kaki. Tak boleh. Gunting lain kan? Itu kain dia ketat dia juga. Gunting mana lagi? Tengok dalam tak ada gunting. Yang kecil tu tak pakai je. Dia tak amas. Cari yang sesuai. Mana tu nak gunting? Sama paras ni. Gunting. Tak gunting? Nah. Kayu tangan tak open. Ini ya? Kan sama kainnya. Tak tajam tak dia? Tajam. Nah, aku. Tak mau saja. Satu je. Dia kena. Cendana. Nah, dia tak boleh macam tu. Cara bantu. Okey. Buka. Jadi dia tak berabuk. Okey dah. Okey, mari sini. Buka separuh. Tutup separuh. Sini. Sini. Jadi dia tutup.
Kita gulung sama-sama di sebelah sini. Kena sama dengan kaki tangan. Tarik. Kat situ apa yang bawah? Tak itik, tak sekali tu ni. Tak lipat sekali tu ni. Kan? Itu kena. Tarik ke sana. Tarik. Tarik sana. Okey dah. Jangan laju Kak Cik. Sama. Yang tu dia tutup. Sebelah dia tu dia tutup. Dah kat sana. Bawa. Buat bersih tu bawah tu. Oh, okey. Okey, lipat tudung dulu lah. Tudung atas tu letak atas. Tali letak atas. Tali sama dengan ni. Okey. Mula gulung. Mula ujung tu kita gulung sama-sama. Jadi macam tadi. Kecil dia, lagi kecil lagi bagus. Sekarang okey. Sama. Nah, yang besar kan tu. Tak. Boleh. Nah, sekali. Atas. Oh, bukan. Tak, tak sini. Ambil plastik satu. Jom. Macam tak muat. Tak boleh nak tutup. Ya ni.
Untuk ini masuk dalam plastik kemudian terpisahkan. Nak ambil kayu tadi. Ambil dia. Sama je surat. Tolong sama je. Saya set. Okey, selesai.